UMNO memang hebat. Di bawah pimpinan Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zainuddin memang hebat. Berjanji wallahi wa billahi wa tallahi. Presiden bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Ini baru sehari dua. Hebat apa? Inilah hebat. Tak pernah jadi baru DAP. Apa cerita? Tak melawat dia ke? Tita Linda bercerita senyap je. Agak-agak lah kan. Apa masalahnya, Amdap? Ya Allah, hanya padamu-lah kami memohon pertolongan. Bebaskanlah bosku demi menyelamatkan UMNO yang telah bertukar menjadi AMDAP. Hanya bosku sajalah satu-satunya ahli politik bersama-sama dengan pemimpin UMNO yang terdahulu. Tidak pernah pun sama sekali bekerjasama dengan DAP. Tapi yang malangnya sekarang ni pemimpin di kalangan ahli-ahli UMNO sibuk mengejarkan harta sehingga kan bosku tak naya bersendirian di penjara tanpa mereka pedulikannya. Biadab.